Assalamualaikum semua. Saya kini berada di Jang International Circle. So, untuk kali ini macam biasa untuk trip kita untuk Kauris Asia Road Racing kita ditaja sepenuhnya oleh Rapido. Terima kasih Rapido. So, korang boleh check out Rapido punya social media untuk tengok part-part motor, aksesoris motor yang korang nak, boleh pergi terus dekat Rapido. So, Rapido menjual pelbagai peralatan, terutamanya sekarang ni zaman skuter, so semua rim, almost semua rim dah ada dekat Rapido. Okay, jadi untuk kali ni kita nak bincang pasal perlumbaan hari ni memang betul-betul banyak drama lah. Antaranya adalah perlumbaan utama hari ni ASB 1000. Okay, perebutan juara Asia ni masih lagi drama. Dan kata perlumbaan tadi tu penuh drama lah. Kita boleh tengok Hafiz Syarin 2 lap sebelum tu memang dia dah ketinggalan. Hafiz Syarin bermula dari petak kelima dan satu persatu dia kata mengejar lah. Satu persatu dia mengejar kata daripada belakang, daripada nombor 5 sampailah ke P1. Okey, dan kata perjalanan dia untuk ke P1 tu tak terlalu smooth, memang dia kena fight dengan tuan rumah sendiri iaitu Nakarin. Lama juga dia berada dekat P2 dan beberapa dalam 5 lap ke bawah ataupun 6 lap macam tu dia dah start menyerang. Jadi Hafiz Syarin dah berada di tempat pertama, okay, Nakarin kedua, pertama, kedua, dan diorang saling motong-motong lah. Dan akhirnya 2 lap terakhir tu memang penuh drama sebab Hafiz Syarin dah dikacau juga oleh Lumba Indonesia, Andi. So Andi datang dan Hafiz dah ke belakang sikit, P3. Korang bayangkan dah tinggal 2 lap saja, Hafiz Syarin tinggalan di P3, ke belakang juga. Jadi memang kalau ikut logik memang susah lah untuk mencapai kemenangan tu. Tapi Hafiz Syarin buat magic. Di pertengahan lap tu dia dapat kata sempat memotong Nakarin. Tapi walaupun kita tengok penuh dengan drama, penuh dengan kontroversi sikit sebab cara memotong tu memang agak agresif lah. Tapi no choice, kita berlumba, kita akan buat apa je kita boleh buat sampai boleh berjaya. Dan akhirnya Hafiz Syarin dapat memotong Nakarin, dan Nakarin pun berdua-dua ni dipotong oleh Andy sebenarnya. Tapi Hafiz dapat comeback balik, dapat pegang nombor 1 dan pelumba Indonesia nombor 2. Dan akhirnya last corner, last lap, Nakarin hampir jatuh tau sebenarnya. Tapi dah orang kata bila dia nak jatuh tu ada pula Ketua Abir belakang. So Ketua Abir terus merampas kedudukan podium lah. So penuh dengan drama hari ni. Banyak orang kata kemungkinan ada juga, saya dengar cerita ni ada kemungkinan dikenakan penalti, tapi saya tak dengar apa-apa confirmation lah. So biasalah race sangat, kata race itu sangat kejam. Jadi itulah dia punya jalan cerita dia kan hari ni. Okay, selain tu Zakwan Zaidi dah boleh fight sebenarnya, tapi dia terpaksa ambil kata long lap penalty. That's why dia tak dapat berjaya lah nak fight untuk kemenangan tu. Terkenalan sikit. Dan kita boleh tengok drama-drama lain. Kita tengok pada SS600 drama juga dekat Pasmadania, dikepung oleh kesemua pelumba-pelumba Asia yang lain. Malaysia struggle sikit untuk race kali ni. Hanya Kasma lah yang didapat menonjol sikit, tapi Kasma pun tidak dapat berjaya meraih podium. Tapi dengan kedudukan dia sekarang ni masih lagi dia lead. So kita tunggu esok macam mana. Pelumba senior, pelumba daripada ASB 1000 ramai tak tahu sebenarnya. Pelumba Api Watt, pelumba daripada A1 Energy BMW turun kelas untuk race Thailand ni di kelas SS600. So dia menang kejuaraan ni dengan walaupun wildcard ataupun pasukan baru dengan Yamaha, dia berjaya meraih kemenangan lah hari ni. Jadi kita tengoklah level dia berbeza lah sikit. Untuk kata pertama kali duduk sini memang dia dah boleh adapt lah. Dia pun memang pelumba-pelumba Yamaha lah. Tapi saya tengok sekarang ni, saya tak tahu, tak pasti apa yang terjadi dengan tim A1 Energy tu. Sebab kalau korang pergi IG dia, ke semua gambar BMW dah tak ada, ataupun memang tak pernah upload ke macam mana. So korang mungkin ada kata drama sikit daripada pasukan A1 Energy ni, saya tak tahu. Tapi korang boleh tengok IG dia, semua dah tak ada gambar dia bersama BMW. Cuma ada yang lama-lama yang ada Honda dengan Yamaha. So memang ada drama sikit lah. Kita tengok macam mana nanti. Okay, untuk SN600 pula, walaupun kita sedang kata melihat Kasma di mata kejuaraan yang sekarang, tapi dalam sebenarnya Khairul Hampawi dapat kata meraih P5 dan Kasma P6.
dan seterusnya pelumba-pelumba Honda lain dapat hanya meraih top 10, 9 dan 10 melalui Damok dan Helmi Azman. Seterusnya AP250, pelumba-pelumba Malaysia memang sukalah untuk berlawan dekat kelas ni, sebab kita tahu yang paling menonjol sekarang ni adalah Izam Iqmal saja daripada pasukan Wito Racing menunggang jentera Yamaha R3. Kita boleh tengok sukarnya untuk dia, walaupun dia memang driver dia dah lain sebenarnya, tapi dengan pasukan-pasukan yang lain ni memang fight dia lebih kurang je. Memang kesemua pasukan ni lebih matang lah di kelas AP250 dan kita kekurangan AP250 punya rider. Jadi kita tengok tahun depan macam mana. Dan pelumba-pelumba daripada pasukan Rapido iaitu UZ Racing Team dengan satu lagi SCK, pasukan ni pun struggle hari ni, walaupun kita tahu ada Iwan Syah tu memang layak pun, memang kata rider kaki podium lah, tapi untuk kali ni dia struggle juga. Dan pelumba UZ Racing Team Vietnam tu struggle juga. Jadi kita tak boleh nak harap banyak lah untuk pasukan-pasukan daripada Malaysia. Dan kita pergi ke pasukan, kita pergi ke kelas yang paling menarik dekat ARC ni adalah UB150. UB150 ni memang banyak, memang penuh dengan fight. Dan apa yang saya nak highlight sekali, paling highlight, iaitu pasukan yang dikuasakan oleh Rapido juga, iaitu Wosh Racing Team berjaya meraih top 10, iaitu di tempat ke-9. Dan memanglah korang cakap berkatlah orang jatuh, sampai kita tak nak tengok yang tu. Kita tengok masa dia, berapa dia ketinggalan tu, iaitu 1.5 saja. Jadi korang boleh tengoklah improvement Wosh Racing Team ni memang laju babe. Sebab baru tahun pertama, baru 6 race, actually kalau kira ikut race 11 race hari ni, dia orang dah sampai ke tahap tu. Walaupun dulu korang tengok berapa saat dia kena tinggal, tapi sekarang dia dah 1.5 babe. Dia dah boleh fight dengan jentera-jentera Jepun. Jadi kita tengok Lita ni pun Lita yang panjang juga untuk Kak Jai. Jadi kita tengoklah macam best lah dia punya kata R&D dia tu, nampak kenaikan dia tu sampai ke tahap ini. Jadi kita tengok perkembangan Wosh pula. Okay, dia memang serius lah untuk bersaing di Asia dan Capri kita pun boleh tengok dia dah improve. So sama juga dengan sini, dia dah improve juga banyak. Jadi kita tengok untuk tahun depan macam mana. Dan next, pasukan yang dikuasakan oleh Rapido, yang ni memang dikuasakan oleh Rapido sebab nama tim ni pun ada, iaitu pasukan Pittsbike Superfast GRT Rapido Racing Team, iaitu melalui kita punya contender tempat kedua, iaitu Hafif Amran dan juga Akid Aziz. So Hafif dia dah cuba yang terbaik. Kalau tengok dia ride memang di hadapan lah. Dia dengan Akid cuba menolong dia sedikit sebanyak, dah nampak lah. Tapi Hafif pun banyak lah sebab UB150 ni memang kejuaraan yang paling tough lah kan. Korang boleh tengok setiap lap tu, kalau racing line tu dah ada 10 rider kalau nak corner tu. Macam mana kalau korang kat situ? Dah lebih ada 10 lah setiap kali corner. Jadi walaupun kita tengok pasukan yang dikuasakan oleh Rapido satu lagi, iaitu UZ Racing Team pun lead tau sebenarnya. Dah last lap tu dia lead, tapi last kali terpaksa tau, last corner terpaksa dipotong oleh orang lain dan ya Allah, dilanggar pula. Okay, ada rider yang over confident, dia pergi daripada luar pergi masuk dalam, dan dia dah over confident dan terlebih break dan jatuh. Dan lalu malangnya terlanggarlah kita punya rider Hafif Amran yang tengah fight ni. Jadi dia pun, saya dah interview dia tadi, tak ada apa yang dia boleh harapkan. Kita tengoklah, dia kata kat saya mungkin belum ada rezeki kat sini, tahun depan dan next esok dia akan buat yang terbaik lagi bagi menghabiskan musim-musim ini. Yang buat yang terbaik lah. Dan dia dah cuba berhati-hati, cuma nasib tu kita tak tahu dari mana datang. Tapi dia sedikit cedera, masih lagi fit, boleh ride untuk esok. Dan Akid Aziz pula dah cuba menolong Afif, cuma rezeki pun sama, tak dapat nak kata membantu banyak. So banyaklah rider-rider yang dah mengganggu, semua dah memang fight gila-gila. Jadi tak boleh buat apa lah dalam keadaan sekarang ni. Dan secara keseluruhannya, kalau korang tengok perjalanan pasukan-pasukan yang dikuasakan oleh Rapido ni, memang dah sekarang dah kata nampak, improvement tu dah nampak. Jadi dalam masa yang sama, Rapido pun menolong dia orang, membantu dalam R&D. Jadi kita tengok Rapido ni sekarang ni bukan sahaja accessories tau, dia dah masuk dalam dunia racing. Jadi dunia racing dia dah kata barang dia pun dah kualiti, dah boleh, korang bayanglah satu race ni berapa lap kan, dah boleh tahan dengan dia punya produk-produk kan.
Jadi kita tengoklah apa Rapido boleh buat untuk tahun depan. Kemungkinan Rapido ni akan lebih berkembang lah. Saya doakan untuk satu hari nanti untuk boleh pergi ke World Championship. Kita sekarang kita ada, Rapido memang ada dekat World Championship, tapi belum sepenuhnya involved dalam R&D. Hanya kata beberapa pasukan saja, tapi kita boleh tengok nanti kalau dia tengok kejayaan dia macam ni, mungkin bos Rapido sendiri akan fikir okey, kita dah boleh masuk racing, bukan sahaja tukar rim, skuter apa semua kan. So itu sajalah. Jadi untuk kali ni terima kasih kepada Rapido kerana sponsor kita punya perjalanan, balik pulang apa semua, hotel disediakan untuk kita bagi pengalaman kat Tourist Media merasai perlombaan yang sebenar dekat Asia Road Racing di tempat lain. Dengan tiket ini kata saya berpeluang merasai pengalaman di Buriram ni. Tapi alhamdulillah setiap kita ada kelebihan kelemahan masing-masing. Jadi inilah pengalaman yang saya dapat daripada Melbourne ni. Jangan lupa korang follow Rapido untuk sebarang produk-produk terkini dan support Rapido. Okay? Terima kasih. Assalamualaikum.